Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program hari ini kita mengadakan majlis bacaan Yasin dan solat hajat sempena peperiksaan awam UBKK, SPM, STAM dan juga STP. Jadi sekolah yang terlibat sekolah menengah 3 iaitu Tasik Damai, sekolah menengah Aminuddin Baki dan juga sekolah Mat Taib, dan juga sekolah Agama Rakyat Raudatul Ulum. Ada 4 sekolah. Penglibatan 4 sekolah ini melibatkan lebih kurang dalam 400 orang murid. Jadi kehadiran mereka bersama beberapa hari ini sekiranya kalau kami tengok dalam lebih kurang dalam 800 orang lah. Itu kita anggap satu kejayaan bagi kami bila kita melihat penyertaan ibu bapa yang mana turut hadir memberi semangat kepada anak-anak agar mereka berjaya dalam peperiksaan yang akan datang. Jadi kami motif utama menunjukkan tanggungjawab sebagai pemimpin dalam masyarakat, memastikan anak-anak kita di karya kita tak ketinggalan, yang mana kita rasa mereka adalah aset penting yang kita harapkan dapat berjaya dalam peperiksaan dan akhirnya akan menjadi pemimpin pada masa akan datang untuk memajukan negara kita, insya-Allah. Itulah motif kami di sini. Selain pada program yang macam ini, kami juga melibatkan anak muda dalam program-program gotong royong dan juga aktiviti masjid yang lain lah. Seperti apabila kami laksanakan program sukan rakyat bersama dengan pelajar-pelajar daripada Kolej Kesihatan, dan kita libatkan pelajar-pelajar dan juga penduduk setempat dan juga anak-anak muda di sini supaya generasi muda dan juga generasi tua dapat bergabung bersama dalam masyarakat setempat. InsyaAllah sekiranya kita dapat kerjasama daripada sekolah yang lain dan mereka mau berhajat, kita tak ada masalah. Kita akan sedia membantu dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ingin buat program bersama dengan kita, insyaAllah. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan program-program yang dijalankan di Masjid Jamek Kelabang Restu ni memang sangat meriah lah. Apa yang saya dapat lihat lah di bawah bimbingan ataupun kepimpinan pengerusi Tuan Haji Khair, dapat lihatlah bagai program Maulid Rasul, program-program yang banyak lah, tidak kira melibatkan masyarakat di peringkat muda, di peringkat pertengahan dan juga di peringkat yang orang yang bersara lah. Di peringkat mukim ni nampak dilihat Masjid Kelabang Restu ni sebab dia dalam kawasan di tengah-tengah penduduk yang padat. Macam contoh tadilah kita dapat lihat hampir penuh masjid lah. Saya rasa lebih daripada 500 jemaah lah yang hadir tadi. Dari segi harapan Pentadbiran Mukim, memang kita mengharapkan mengimarahkan masjid, tidak kira di peringkat manalah, sama ada di kampung ke di pekan sekalipun. Memang kita mengharapkan masjid itu sentiasa dipenuhi dengan berbagai aktiviti lah. Tidak kira ada aktiviti itu bersifat dalam bentuk ibadah ataupun dalam bentuk masyarakat. Malah sukan sendiri pun kita boleh buat jadi masjid, sebab masjid ni sebenarnya dia bersifat one stop center. Dia melibatkan apa saja kita boleh lakukan di masjid lah. Kita tengok di Masjid Kelabang Restu, contoh masjid di Meru misalnya, dengan banyak aktiviti yang dijalankan, dan memang kita mengharapkan siapa-siapa pun mengharapkan aktiviti dijalankan kebanyakan di masjid lah. Sebenarnya bagi saya ini satu usaha yang terbaik lah yang dilakukan oleh pihak masjid, yang mana saban tahun lah saya rasa Masjid Kelabang Restu senantiasa menganjurkan solat hajat untuk pelajar sekolah kami. Jadi mungkin asbab doa-doa daripada karya kan. Jadi kejayaan tu memang adalah. Macam SPM tahun lepas, alhamdulillah sekolah kami mencatat result yang baik juga lah kan, termasuk dalam 10 kelompok sekolah yang terbaik di daerah Cemor ini khasnya. Saya berpendapat bahawa pihak sekolah ataupun pihak komuniti harus berganding bahu dengan pihak sekolah. Itu kita memang ada dalam sarana PIBG, yang mana kita melibatkan pihak-pihak yang berada di sekitar kita untuk kita join bersama dengan program bersama mereka. Jadi contohnya program solat hajat tadi, contohnya program solat jenazah kan, itu satu program yang baik. Jadi mungkin insya-Allah pada masa akan datang kita akan akan lebih proaktif lah dengan kita akan memanggil ataupun mengadakan mesyuarat dengan pihak masjid untuk mengadakan program-program yang sebegitu, yang mana saya rasa ianya akan memberikan impak yang begitu baik kepada para pelajar sekolah kami khasnya.